Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Irfan Goloki, di dalam sesi membedah buku di dalam sejarah Al-Andalus. Yang mana pada episod yang lepas kita dah ceritalah secara sepintas lalu. Saya harap para pembaca yang ataupun bakal pembaca saya dah dapat apa gambaran umum mengenai apa yang saya tulis di dalam buku ini. Jadi seperti janji saya, kita akan bedah setiap bab kepada buku ini. Kita akan cerita secara ringkas lah sejarah apa yang berlaku dan di manakah Andalus dan bagaimanakah oleh jatuhnya sebuah ketamadunan, sebuah sejarah yang menaungi umat Islam di Eropah selama hampir 800 tahun. Adakah ia jatuh dengan begitu mudah ataupun ada proses-proses yang menyebabkan jatuhnya bumi Andalus. Dan episod kali ini kita akan cerita tentang bab 1. Kita akan cerita dulu di manakah Al-Andalus. Di manakah, okey, sebelum kita nak cerita tentang Andalus, kita kena tahu dulu dekat mana Andalus. Sebab itulah mana-mana kitab buku-buku sejarah ataupun kitab-kitab klasik ataupun moden berkenaan dengan sejarah mana-mana bangsa, mereka akan mulakan dengan geografi. Mereka akan mulakan di mana terletaknya tempat itu. Mereka akan cerita apakah yang menyebabkan sebuah tamadun yang dibina di tempat itu begitu maju ataupun begitu cepat runtuh ataupun jatuh tamadun tersebut. Jadi kita akan cerita di manakah terletaknya bumi Andalus. Cuba kita tengok di dalam peta dunia. Cuba tumpukan perhatian kita di sebuah benua yang kita namakan hari ini sebagai benua Eropah. Saya tak pandai sangat nak lukis peta sebab susah ada lengkung-lengkung. Jadi saya buat peta je lah. Okey, ni benua Eropah. Benua Eropah secara umumnya. Okey, di dalam benua Eropah ini ada satu semenanjung. Macam ni. Semenanjung inilah yang dinamakan sebagai Semenanjung Iberia. Kenapa dinamakan Semenanjung Iberia? Kerana mengikut satu pandangan, ada yang mengatakan bahawa Iberia itu bersempena ada sungai dekat situ yang dinamakan sebagai Sungai Iberia. Wallahualam apa nama sebenar bagi Iberia itu datang daripada mana? Wallahualam, yang penting ini dinamakan sebagai semenanjung. Dalam geografi kita akan belajar tentang beberapa istilah. Setiap istilah yang kita dengar, dia ada takrifan tersendiri. Contoh, bila disebut sebagai pulau, apa makna pulau? Kalau sebut kepulauan, apa beza pulau dengan kepulauan? Begitu juga apabila kita sebut semenanjung. Sebab Andalus ini terletak di Semenanjung Iberia. Kenapa dinamakan semenanjung? Secara mudah, kalau saya lukis petak kalau ada satu tanah di tengah-tengah laut dan dikelilingnya laut, itu namanya pulau. Adapun jikalau ada satu tanah yang 3 penjurunya ada laut. Penjuru ini dan penjuru ini. Manakala penjuru keempat ini mereka bersambung dengan tanah besar, maka itu dinamakan sebagai semenanjung. Contoh kita dekat Malaysia dinamakan sebagai Semenanjung Tanah Melayu. Sebab apa? Sebab di 3 penjuru kita adanya laut. Kembali kepada Semenanjung Iberia tadi. Sebab tu kalau kita tengok dalam buku-buku klasik sejarah Islam, ada juga sejarawan Islam menamakan Andalus ini sebagai pulau. Kepulauan Al-Andalus. Kenapa kepulauan? Sebab sebab di sini ini sempadan di antara Semenanjung Iberia. Sempadan antara Semenanjung Iberia dengan benua Eropah adanya sebuah gunung. Sebuah pergunungan lah, banjaran pergunungan yang sangat tinggi, dan pergunungan inilah yang memisahkan di antara Semenanjung Iberia dengan benua Eropah. Dan di sini adanya Perancis, Jerman, inilah negara-negara Eropah moden yang kita kenal sekarang. Sebenarnya secara tepatnya bukan macam inilah. Secara tepatnya dia ada perincian macam bukan ni. Di sini. Ni. Pergunungan, nama pegunungan ini ada, nama dia Pegunungan Pyrenees. Pyrenees inilah yang memisahkan di antara Semenanjung Iberia dengan negara-negara Eropah yang lain. Dan faktor geografi inilah menyebabkan
Semenanjung Iberia ni sangat penting. Sebab tu di zaman pemerintahan Empire Rome, wilayah semenanjung Iberia ni disebut sebagai wilayah Hispania. Hispania ini, Rome mereka sangat mengambil berat terhadap Hispania. Kerana apa? Kerana di sini kita lintas je laut, di semenanjung Iberia ini kita akan berjumpa dengan benua Afrika. Di sini benua Afrika. Okey. Di sini dia panggil selat. Selat ni sebuah laluan kecil lah di antara dua tanah besar. Jadi semenanjung Iberia ni sangat penting bagi Rom sebab mereka yang menghubungkan. Iberia inilah yang menghubungkan di antara tanah besar Eropah dengan tanah besar Afrika. Itu yang pertama. Yang kedua, disebabkan geografi inilah Iberia mempunyai keunikan dari segi iklim mereka. Mereka adanya iklim yang tak terlalu panas, tak terlalu sejuk. Di iklim mereka inilah sesuai untuk tumbuh-tumbuhan. Di iklim mereka inilah sesuai untuk tanam-tanaman. Sebab tu di Iberia ini sangat terkenal dengan penanaman buah anggur, buah zaitun dan pelbagai sumber-sumber mineral yang keluar daripada hasil bumi Andalus, daripada hasil bumi Iberia. Sebab itulah mereka sangat penting. Jadi Iberia ini sebelum kedatangan Islam mereka berada di bawah kekuasaan Empire Rome. Dan pada tahun 395 Masihi, berlakunya satu peristiwa yang menggoncangkan seluruh dunia Eropah. Sebab apa? Sebab apa bergoncang? Sebab Empire Rome daripada satu Empire Rome dulu satu empire saja, daripada barat sehingga ke timur Eropah. Bahkan di kawasan Timur Tengah, di Asia sendiri, di kawasan Syam juga berada di bawah taklukan Rom. Begitu juga dengan benua Eropah. Ni kekuasaan Rom ini sangat luas. Sebab itulah laut ni di sini ada laut. Nama dia Laut Mediterranean. Tapi di dalam buku-buku klasik umat Islam, laut ini disebut sebagai Laut Rom. Kenapa Laut Rom? Sebab ni jajahan Rom. Ni Eropah, jajahan Rom. Afrika di kawasan utara juga jajahan Rom. Begitu juga di sini adanya benua Asia, juga jajahan Rom ni. Ini Syam, kawasan Syam, Mesir, semua berada di bawah Rom. Jadi sebab itulah Laut Mediterranean dahulunya dinamakan sebagai Bahrul Rum, Laut Rom, sebab semuanya di bawah kekuasaan Rom. Kembali kepada cerita 395 tadi, Empire Rom yang besar tadi berpecah kepada dua. Berpecah kepada Rom Timur dan Rom Barat. Timurnya berpusat di Istanbul, Turki sekarang, iaitu Konstantinopel, dan Rom Barat pula ambil daripada Itali sampai ke semenanjung Iberia. Ini di bawah kekuasaan Rom Barat, dan daripada Konstantinopel sampai ke Asia ataupun Syam berada di bawah taklukan Rom Timur. Jadi berpecah Rom. Dahulunya Rom ini sebuah empire yang sangat kuat. Sebuah empire yang kebal. Tak boleh dicabar oleh mana-mana kuasa. Dan ada beberapa kali cubaan daripada utara Eropah. Ni Eropah, ini sebelah utara ini ada kawasan Skandinavia. Skandinavia inilah yang terletaknya negara Norway, Sweden, dan adalah beberapa 3 negara tak silap saya, Norway, Sweden dan satu lagi saya tak ingat. Tapi ini negara-negara di Eropah Timur, Eropah Utara. Di Eropah Utara ni masalah yang paling besar adalah kawasannya sejuk. Mereka tak banyak tanah-tanah yang subur untuk mereka bercucuk tanam. Sebab itulah di kawasan ini mereka tidak berada di bawah kekuasaan Rom, kecuali kadang-kadang sahaja, kadang-kadang berada di bawah Rom dan kadang-kadang keluar. Jadi sebab itulah kawasan ini adalah kawasan yang bebas. Jadi di sini adanya suku-suku nomad. Di saat Rom membina sebuah empire mereka, di sebelah mereka adanya jiran-jiran di kalangan suku-suku orang-orang Jerman ini, orang-orang Germanik ini. Mereka ini suku-suku nomad yang macam biasalah, orang nomad ni dia tak ada
pemerintahan tetap mereka. Mereka tak ada penempatan tetap. Sebab itulah mereka bergantung kepada perpindahan. Mereka selalu berpindah daripada tempat ini ke tempat ini untuk mencari tanah yang baru untuk sumber makanan mereka lah. Jadi bila tahun menjelang akhir kurun ke-3 ini, menjelang awal kurun ke-4 Masihi, Empire Rome mula lemah. Banyak faktor lemah, dan antara faktor kelemahan kepada Empire Rome adalah serangan ataupun penghijrahan daripada orang-orang nomad tadi. Orang-orang nomad seperti Lombard, suku-suku Goth, suku-suku Swabis, suku-suku Vandal, banyak lagi suku-suku nomad Jermanik ini yang mula berpindah masuk ke kawasan yang berada di bawah taklukan Rom. Jadi mereka mula mencari kawasan baru sebab tanah asal mereka sejuk. Tanah asal mereka tak sesuai untuk bercucuk tanam. Jadi sebab itulah mereka mula menyerang kawasan Rom. Mereka mula mencari tanah-tanah baru. Maka berlakulah perang di antara tentera Empire Rome dan juga orang-orang nomad. Maka di tahun ini juga berlakunya peristiwa-peristiwa penting. Antaranya peperangan di Edirne ataupun Adrianople. Adrianople ni di Turki sekarang, di Edirne. Berlakunya satu perang. Nama dia Perang Adrianople di antara suku Goth dan juga Empire Rome. Dan pada peperangan itu yang mengejutkannya adalah Empire Rome kalah. Empire Rome, sebuah empire yang membina sebuah tamadun yang hebat beberapa ratus tahun yang dahulu, mula kalah dengan orang nomad. Orang nomad yang tak adalah kelengkapan tentera mereka macam Rome, tetapi mereka berjaya mengalahkan Rome. Jadi daripada peristiwa inilah menandakan bahawa Rome tidak lagi sekebal dahulu. Maka rentetan daripada peristiwa ini, orang-orang nomad daripada suku lain yang mengalahkan Rome tadi ialah suku Goth. Suku Goth. Suku Goth ini setelah mengalahkan Rome pada peperangan Adrianople, maka suku-suku nomad lain mula nampak yang ini peluang kita. Maka orang-orang Vandal, orang-orang Swabis, orang-orang Lombard, orang-orang pelbagai lagi suku-suku nomad tadi mula masuk mendiami wilayah-wilayah Rom di sebelah barat. Dan akhirnya terjadilah kemuncak kepada kelemahan Rom tadi, iaitu perpecahan di antara Empire Rom dan barat. Dan Empire Rom ini dia jatuh lebih awal pada tahun 475 tak silap saya, 475, dan semua sejarah ini saya ada sebutlah di dalam buku ni, sama ada 475 ataupun 465 lah, saya tak ingat. Yang penting ini saya sebut berdasarkan overview yang saya ingat. Jadi apabila berpecahnya Empire Rome tadi, maka masing-masing lah mentadbir. Empire Rome timur, di sebelah timur mereka mentadbir cara mereka, dan Empire Barat mentadbir cara mereka. Maka akhirnya kemuncak kepada kelemahan Rom tadi, akhirnya bila berpecahnya dua Rom tadi, dan jatuh juga Rom Barat akhirnya pada tahun 475. Dan kejatuhan mereka juga disebabkan oleh suku nomad tadi. Suku nomad yang dipimpin oleh Odoacer. Odoacer ni daripada suku, saya tak ingat suku apa, tapi dia ni Jermanik lah. Dia bersama dengan suku-suku nomad dia memimpin suku dia untuk menyerang Empire Rome. Bukan Empire Rome, menyerang ibu kota Rom yang terletak di kota Roma. Mereka menyerang Roma dan membubarkan Empire Rome. Dan pada tahun inilah akhirnya jatuhlah Empire Rome Barat secara rasmi. Habis. Maka kembali kepada Semenanjung Iberia tadi. Maka Semenanjung Iberia pada tahun 4, kita kembali lebih ke belakang sikit, iaitu pada tahun 410 Masihi. Iaitu sebelum kejatuhan Rom lah, pada tahun 410 Masihi, ada 3 suku ataupun 4 suku. 4 suku nomad. Pertamanya suku Vandal. Yang kedua Swabis. Yang ketiga Alan. Alan ini bukan Jermanik. Alan ni suku Parsi.
Mereka ni bayangkan betapa lemahnya Rom, orang daripada Parsi, daripada pergunungan Kaukasus datang ke semenanjung Iberia untuk merampas semenanjung Iberia daripada Rom. Sampai tahap tu. Betapa hinanya Rom sampai orang daripada Parsi pun datang untuk menakluk semenanjung Iberia. Dan suku keempat adalah suku Goth. Okey, Goth ni pula terbahagi kepada dua suku, ada Visigoth. Visigoth iaitu Goth Timur, Goth Barat. Okey, Visigoth, satu lagi Ostrogoth. Ostrogoth ni Goth yang memerintah di sebelah timur Eropah. Okey, mereka ada Goth Timur dan Goth Barat. Visigoth inilah yang menduduki semenanjung Iberia. Dan Visigoth inilah pada tahun 429. Okey, 410 tadi saya cerita tadi, mereka suku-suku nomad ini mula membina kerajaan mereka di dalam semenanjung Iberia. Okey, sekejap kita sapu dulu. Okey, inilah kita bayangkan macam inilah semenanjung Iberia. Okey, ini benua Eropah. Okey, kita abaikan benua Eropah, kita fokus kepada semenanjung Iberia. Jadi daripada 4 suku tadi, okey, suku sini suku Suebis. Sini suku Vendal. Dan sini suku, kawasan ni suku Alans. Okey. Dan di sini pula Visigoth. Ini yang penting kita ni. Okey. Suku Visigoth mula memasuki semenanjung Iberia lebih lewat. Kalau nak banding dengan 3 suku lagi iaitu Suebis, Vendal dan juga Alans ni, mereka masuk lebih awal pada tahun lebih kurang 410 Masihi. Manakala suku Visigoth mereka masuk lebih lewat iaitu pada tahun 415. Ini lebih kurang lebih kurang. Kita boleh tengok balik dalam buku saya. Dan hebatnya mereka ini, suku Goth ini, walaupun mereka masuk lewat, tapi mereka yang paling kuat. Mereka yang paling kuat. Sehingga apabila mereka masuk pada tahun 415 ini, terjadinya peperangan demi peperangan di antara Goth melawan 3 lagi suku nomad tadi. Dan akhirnya pada tahun 429 Masihi, Goth berjaya menyapu bersih. Dia menyapu bersih semenanjung Iberia sehingga sebahagian besar semenanjung Iberia berada di bawah jajahan Visigoth. Mereka berjaya mengalahkan Vendal. Dan Vendal lari pergi ke Afrika. Mereka lari pergi ke utara Afrika dan bina balik kerajaan Vendal di Afrika. Dan begitu juga Alans. Mereka juga lari pergi ke Afrika. Dan tinggallah di semenanjung Iberia 2 lagi suku nomad yang paling kuat. Iaitu Visigoth dan juga Suebis. Suebis ni yang paling lewat lah keluar daripada semenanjung Iberia. Dan akhirnya kita skip pada tahun 711, iaitu sebelum 2 tahun sebelum kemasukan Islam ke semenanjung Iberia. Seluruh semenanjung Iberia ini sudah berada di bawah Visigoth. Bahkan di sebelah tenggara negara Perancis moden juga termasuk di dalam wilayah Visigoth, yang mana ibu kota mereka terletaknya di kota Toledo. Toledo. Ini semua nama-nama penting ni dalam sejarah Islam Andalus. Maka akhirnya jadilah semenanjung Iberia tadi sebuah kawasan yang dikuasai secara mutlak oleh kerajaan Visigoth. Visigoth pada asalnya mereka memerintah semenanjung Iberia ini di bawah arahan Rom lah. Semasa Rom tak jatuh lagi, wilayah semenanjung Iberia ni adalah wilayah Hispania yang dikuasai oleh Visigoth. Visigoth menguasai Iberia di bawah nama Rom. Sehinggalah jatuhnya kerajaan Rom, maka akhirnya Visigoth mengisytiharkan kedaulatan ataupun kemerdekaan semenanjung Iberia yang menjadi tanah hak milik mutlak kepada kerajaan Visigoth. Dan kita nak cerita pula dalam bab ini juga kita akan cerita yang apa yang berlaku kepada Eropah.
apa yang berlaku kepada Eropah. Okey, kita dah habis dah cerita pasal sejarah Semenanjung Iberia. Kita nak cerita pula, sebab kita nak tahu apa perubahan yang Islam bawa ke Semenanjung Iberia, kita kena tahu dulu apa yang berlaku sebelum Islam. Jadi, ringkasannya, setelah jatuhnya Empire Rome, maka wilayah ataupun negara-negara yang asalnya berada di bawah jajahan Rom ini, semuanya masing-masing mengisytiharkan kedaulatan masing-masing. Dan apabila wujudnya kerajaan-kerajaan kecil yang berjiran ini, maka apa yang berlaku itu sudah kita maklum, iaitu peperangan. Peperangan di antara kerajaan-kerajaan kecil tadi untuk merampas ataupun untuk menjadi penguasa mutlak di kawasan mereka. Dan kalau mereka dah ada satu kawasan, mereka tak cukup. Mereka nak kawasan kedua, ketiga dan keempat. Dan itu yang berlaku setelah jatuhnya kerajaan Rom, iaitu peperangan di antara kerajaan-kerajaan kecil ini. Sehingga apabila perang, apa yang berlaku? Huru-hara. Tidak ada ketenteraman, tidak ada kestabilan. Dan bila tidak adanya kestabilan, maka sempatkah rakyat-rakyat Rom ataupun orang-orang awam ini untuk mencari ilmu? Semestinya tak. Bila berlakunya perang ini, masalah yang paling besar dalam sepanjang sejarah ketamadunan manusia ini. Kalau kita tengok, apabila satu-satu kawasan itu stabil ataupun aman, maka di kawasan itu akan aktif penyebaran ilmu. Kawasan itu akan hidup dari segi pembangunan, dari segi ekonomi, semua akan hidup. Tapi apabila hilangnya satu kunci ini, iaitu kestabilan dan berlakunya peperangan, maka ilmu orang dah tak peduli dah kepada ilmu. Sehingga buku-buku yang ada di dalam perpustakaan ini dah tak ada makna dah. Mereka, dan ini cerita yang kita pergi jauh sikit daripada zaman pasca kejatuhan Eropah ini, tapi inilah kesan dia. Pada zaman kerajaan Abbasiyah, ini setelah 100 tahun Andalus berada di bawah Islam. Tapi masa ni pun Eropah masih lagi tak ambil berat terhadap ilmu. Ada berlaku di zaman kerajaan Abbasiyah, di zaman Khalifah Abdullah Al-Ma'mun, anak kepada Harun Ar-Rasyid. Satu ketika kerajaan Islam ada menangkap beberapa orang tentera Rom yang menyelinap masuk ke dalam kawasan kerajaan Islam ni. Mereka ditangkap. Apabila mereka ditangkap, sama ada melalui mereka menceroboh ataupun melalui perang, apabila ditangkap, maka Maharaja Rom yang dimaksudkan ialah Rom Timur lah, sebab Rom Barat lebih awal, mereka jatuh lebih awal. Maharaja Rom tadi, mereka mendapat surat daripada Khalifah Islam. Khalifah bertanya kepada Maharaja Rom tadi, kamu nak tak aku bagi balik, kami hantar balik tawanan-tawanan kamu yang berada dengan kami ni? Maka jawab Maharaja, semestinya nak. Itu rakyat aku, itu tentera aku. Maka kata Abdullah Al-Ma'mun, aku nak, kalau kamu nak rakyat kamu ataupun tawanan kamu ini, kami nak pertukaran. Maka tanya Maharaja Rom, pertukaran apa yang kamu nak? Maka jawab Abdullah Al-Ma'mun, kami nak buku-buku. Tengok, betapa pelik kalau zaman kita, punya tak ada akal, patutnya minta lah benda lain. Tapi tak. Kami nak buku. Maka kata Maharaja Rom, dibaca surat tadi di depan para pembesar, maka semua pakak ketawa. Dia kata, tengok ni, orang gila. Dia kata orang gila. Sebab apa orang gila? Sebab dia nak serah balik kepada kita tawanan kita dengan pertukarannya ialah buku. Apakah gilanya si pemimpin Islam ini? Sepatutnya dimintalah benda yang lagi berharga. Tapi bagi orang Islam, itulah yang paling berharga. Kami nak buku-buku sains. Kami nak buku-buku falsafah yang berada di dalam perpustakaan Rom. Kami nak. Kami tak nak benda lain. Kami tak nak emas. Kami boleh cari sendiri. Kami tak nak orang ke apa. Kami tak nak. Kami tak nak benda-benda yang material. Tak nak. Kami hanya nak buku. Tapi yang peliknya, benda itu diketawakan oleh para pembesar Rom. Sebab apa? Sebab mereka menganggap bahawa buku ni tak ada harga. Ini dah beberapa ratus tahun dah setelah kejatuhan Empire Rom tadi. Bagaimana pula di awal kejatuhan Rom? Di awal kejatuhan Empire Rom Barat, semestinya benda ini lebih dahsyat. Ilmu-ilmu tak lagi diambil berat, ilmu tak lagi
pandang sebagai satu benda yang berharga. Maka betapa dahsyatnya suasana Eropah masa ni apabila ilmu diabaikan, peperangan berlaku di mana-mana, kelaparan berlaku di mana-mana, dan banyaknya berlakunya kematian. Kematian sebab apa? Sebab kebuluran. Kematian berlaku sebab pencemaran, sebab berlaku banyaknya kematian, mayat-mayat bertaburan di atas jalan-jalan. Disebabkan mayat-mayat yang tak dipedulikan tadilah, banyaknya penyakit-penyakit yang tersebar. Kerana penyakit tadilah, banyaknya orang Eropah meninggal dunia. Mereka tidak lagi menjaga kebersihan. Dan bahkan sebelum kejatuhan Rom sendiri pun, orang Eropah ini tak ada kesedaran terhadap kebersihan. Dan inilah betapa dahsyatnya keadaan berlaku di Eropah secara umumnya dan di semenanjung Iberia secara khususnya. Dan Iberia ini dia lebih baiklah daripada benua Eropah secara umumnya. Sebab apa? Sebab mereka dikuasai oleh Visigoth, dan Visigoth menjadi penguasa mutlak dan jaranglah berlaku peperangan sebab mereka tak bersaing dengan sesiapa di dalam Iberia ini, dan mereka juga dilindungi oleh pergunungan Pyrenees tadi, menyebabkan mereka lebih selamatlah daripada ancaman-ancaman luar. Dan inilah berkenaan dengan bab 1. Bab 1 ini saya banyak cerita tentang sejarah Eropah dan sejarah Rom. Dan kalau sahabat-sahabat perasan dalam apa yang saya sebut ini kesilapan dari segi penyebutan fakta tahun-tahun tadi, saya minta maaf lah sebab ini saya hanya menyimpulkan berdasarkan maklumat yang saya ingat masa saya tulis dulu, sebab saya tak buka balik dah. Saya belum sempat untuk study balik berkenaan dengan tahun-tahun ini. Harap diperbetulkan kalau ada silap-silap dari segi tahun-tahun ataupun tokoh-tokoh yang saya sebut. Dan untuk lebih lanjut, untuk tahu lebih lanjut berkenaan dengan apa yang berlaku di benua Eropah dan juga semenanjung Iberia sebelum kedatangan Islam, boleh buka dalam buku saya. Dan saya tutup bab 1 ini dengan kedatangan Islam pada tahun 711 Masihi. Dan kita akan sambung tentang kedatangan Islam ini ke semenanjung Iberia pada bab seterusnya, insya-Allah. Tapi yang penting, Islam datang pada tahun 711 Masihi. Di saat itu Eropah dah mula stabil, mereka dah mula ada kerajaan-kerajaan yang membina negara mereka di kawasan Eropah secara lebih stabil sedikit, tetapi secara umumnya masih lagi kemerosotan yang sama berlaku kepada benua Eropah dan semenanjung Iberia. Kita jumpa lagi di dalam bab seterusnya, insya-Allah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.